Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sunat yang seterusnya. Sunat dalam sunat yang ke-45. Tak silap lah. Iaitu lepas kita belajar dah pasal takbir, lagu mana cara nak angkat tangan, selesai belakang dah. Jadi cara nak letak di apa ni? Di dada ni. Lagu mana cara nak letak di dada ni. Caranya iaitu sunat ke-45 iaitu letak tangan di bawah di apa ni, bawah dada atas pusat. Maksudnya apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah. Jangan apa ni? Jangan bawah pusat, jangan di atas pusat gitu. Dalam mazhab kita lah Imam Syafi'i letak bawah dada atas pusat. Lagu mana? Lagu ni. Bila kita angkat takbir, kan? Bila selesai angkat takbir, kita kira letak tangan sini. Betul tak? Bila letak tangan di dada, nak letak mana? Nak letak mana di perut ni? Letak sini ke? Ataupun letak sini? Dalam mazhab kita sunat letak di bawah dada atas pusat. Di bawah dada atas pusat. Sebab apa? Jadi kena jadi sunat dia letak bawah dada atas pusat. Kerana hikmah dia untuk menyempitkan laluan syaitan. Untuk menyempitkan laluan syaitan, untuk membalikkan hati kita ni. Bila kita letak tangan di atas dada, bawah dada atas pusat ni, di perut ni, jadi ia akan menyempitkan laluan syaitan. Syaitan nak gerak pergi mari untuk mewaswaskan, untuk mengganggu kita dalam sembahyang ni. Jadi menyusahkan syaitan. Hikmah dia. Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Papa Roger.